Assalamualaikum. Okey, ada satu barang penting, high pressure washer. Okey, boleh pasangkan body, wash the surface with foam, clean the water. Ni boleh spray foam dia ada ni kan. Tukar foam. Ni untuk kepala pipe biasa, kita boleh ikat ni ya. Kalau kepala pipe yang dah ada plug tu, kita pakai model lain. Dia bagi gun dia. Okey, oh ni kita sambung ke gun. Sabun okey untuk foam ni, ni untuk connect motor. Okey, ni untuk kita air dalam baldi ke dalam mesin kat sungai ke. Jadi saya habis. Ni sambung dia dekat pump. Terbaik. Yang punya spek. 220 volt, okay, 3000 watt punya. 395 flow dia nampak. Ni adalah spek. Kita test punya real punya ni. Please use clean water, otherwise the pump will be damaged. Okay. Ni nantilah. Okay. Sambung ni kita letak dalam baldi besin. Lepas tu untuk ada penapis lah. Penapis untuk air masuk kat dalam kotak. Ni sambung kat sini. Dah simpan, just buka balik. Okay. Untuk cabut tekan di sini. Tarik balik. Okay, pasang. Nampak high pressure punya. Okay. Boleh tembak. Ubah dia punya. Kita pun kita nak pakai ni, kita kena cabut dia ni. Kena cabut kepala ni dulu. Pusing. Boleh cabut. Masuk yang ni. Pusing balik. Okey. Boleh spray foam. Sabun yang berbuih punya. Sabun tak berbuih tak boleh. Okey. Tukar, tekan balik. Masuk kereta. Yang jenis untuk foam lah. Yang ni set dia, kita boleh beli dia punya extension. Okey, itu saja. Untuk pembelian boleh tekan button di bawah. Jangan lupa komen, like, share serta follow. Terima kasih kerana support. Assalamualaikum.